nak tanya kenapa dekat Thread kan, dekat Thread, application Thread tu kan, kenapa banyak jumpa, tak tahu algoritma aku je kot, banyak juga perempuan-perempuan yang tersakiti dekat situ. Rasanya kalau dekat TikTok tak ramai kot yang jadi macam gitu. Biasa je lah, ada campur-campur lah kan. Banyak entertainment lah. Tapi kalau macam dekat Thread, rasanya ramai sangat yang tersakiti. Bini orang yang belum kahwin, semua tersakiti lah. Memang salah lelaki, lelaki tak guna, lelaki jahat, lelaki tak bertanggungjawab, lelaki tak provider, lelaki apa lagi lah, macam-macam lah. Saya terfikir jugalah kan, dia hidup dia orang ni memang jumpa lelaki yang tak guna je ke? Padahal ramai je dekat Malaysia ni, dekat dunia lah. Dekat Malaysia ni pun ramai je bini-bini orang yang bahagia hidup dengan suami dia. Ya, bini kerja, bini tak kerja pun, suri rumah pun, suami okey je, suami okey, bini okey, anak-anak okey, ramai je. Tapi masalahnya dia orang ni tak ada lah dekat dalam track tu kan, nak menyampuk pun tak, kalau ada pun mungkin dia orang tak menyampuk ataupun memang tak install langsung lah kan. Tapi masalahnya dekat situ dah jadi lubuk tau, lubuk perempuan tersakiti. Aku dah pening kepala tau. Masuk mula-mula dah, hai gila betul ni dekat track ni, memang vibe memang negatif je. Lepas tu yang lelaki pun layan lah kan, yang lelaki pun layan lah, yang ramai jugalah yang bergaduh dekat situ. Aku mengata kau, kau mengata aku kata gender kau, kau kata dekat gender aku, macam gitu lah. Tapi entah lah, generasi sekarang ni kot macam gitu. Aku pun entah lah, apa pendapat korang?